Saya dan keluarga besar Kementerian Komunikasi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kesejahteraan buat kita semua. Saudara, ragam di sebalik takbir warga berita RTM yang setia berkhidmat untuk kelancaran operasi di Hari Raya ini mengakhiri berita wilayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekian berita perdana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Raya Aidilfitri.